menabung emas, tabungan saya banyak rupanya. Kalaulah saya menabung emas 5 tahun dulu, kalaulah 10 tahun dulu. Kenapa emas, tuan-tuan? Saya tahu ramai orang struggle nak menabung. Dah cuba macam-macam teknik. Teknik for saving, teknik simpan duit kuning, duit oren, jingga, duit hijau. Lepas tu kumpul macam-macam kan. Lepas tu nampak duit nak belanja juga, betul tak? Cuba simpan emas tengok. Lepas duit tu dah jadi emas, ada tak perasaan nak belanjakan duit tu? Hilang terus. Nak tambah emas lagi ada, betul tak? Nak tambah lagi. Tengok tuan-puan, naluri kita pada duit adalah untuk dibelanjakan. Naluri kita pada emas adalah untuk disimpan, untuk dikumpul, untuk ditabungkan. Tak nak keluarkan. Sampai cukup syarat, kena keluarkan zakat. Bagi Muslim, cuma paksa keluarkan zakat. Sebab naluri kita pada emas memang tak nak keluarkan. Saya boleh cerita panjang lagi detail pasal benda ni. Tapi masa kita tak ada. Saya ada 30 minit je. Jadi bila kita ajar orang menabung emas, selesai masalah kewangan. Dah kerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Bila menabung emas, rupanya saya boleh menabung banyak rupanya. Orang berniaga bukan tak ada duit banyak, tapi untung tak tahu ke mana.